Hello guys, baru-baru ni aku ada beli smartwatch daripada Redmi Watch 6. So dia punya paparan skrin dia macam ni. Paparan button dia macam ni, ada satu butang tekan, satu lagi butang yang boleh pusing lah laras. Tali smartwatch macam biasa menggunakan silikon, getah silikon. Dan tempat pengecas dan juga sensor di belakang adalah seperti ini. So cara untuk menghidupkan smartwatch mudah je, sama ada korang tekan button pada tepi ataupun korang pusing macam ni lah. Nampak dia punya skrin dia macam ni. Korang slide daripada atas ke bawah, ianya akan menuju paparan notification. Dan dia punya aplikasi dia pada bawah ni, kalau korang tekan keluar macam ni. Ada start, workout, running, training, sleep, heart rate, apa semua lah. Aku beli Redmi Watch 6 ni tak ada sebab lain kerana dapatkan larian setiap hari. Okay guys, kalau korang berminat dengan Redmi Watch 6 macam ni, boleh dapatkan melalui link yang telah disediakan. Okay, bye.